Inilah sampah yang berjaya dikutip di lantai, babe. Aku beli benda ni untuk tolong aku jadi tukang sapu sampah dan kesan dia agak wow. Jadi aku akan tunjukkan hasil dia hanya daripada satu kali tas, iaitu 90 minit dia run daripada satu kali charge. So jom aku tunjuk hasil daripada sekali run je benda ni. Kalau korang boleh tengok dekat bahagian bawah, dia memang ini dia panggil mop lah. So dia memang dah mop dah, dan kotoran-kotoran dia akan lekat juga dekat sini. Selebihnya dia akan vacuum masuk ke dalam sini, dan ni dia punya penyapu dia lah. Dia akan sapu bawa ke tengah ni dan dia akan vacuum. Yang mana dia tak boleh vacuum tu, dia akan dilap lah dengan benda ni, mop dia. So jom kita tengok apa yang ada dekat bahagian dalam. So ni dia punya lubang vacuum lah motor dia. Okay, so jom kita cuba buka dekat bahagian dalam. Tengok dekat bahagian atas macam tak ada apa, sebab ni adalah penapis dia. So jom kita buka. Oh no guys, korang tengoklah tu. Oh, tebal babe. Inilah sampah yang berjaya dikutip di lantai, babe. Habuk-habuk yang dia berjaya kutip di lantai. Habuk-habuk ni kalau kita tengok dengan pandangan kasar tak nampak apa pun. Tapi selepas dia sedut, ui, banyak gila sampai macam ni. Jenis yang aku beli ni jenis yang murah punya sebab dia tak ada spray. So dia cuma boleh sapu, dia cuma boleh vacuum dan dia cuma boleh mop. Kalau yang ada spray tu, dia tambah lagi satu dan dia mahal sikit. Tapi disebabkan aku nak guna kat studio, aku rasa tak perlu pun adanya spray tu, jadi aku tak ambil. So kalau korang berminat untuk beli, klik kat link di bawah.